contohnya Messi, Mbappe, Ronaldo, semua tu kan, diorang bukan setakat ada kaki yang world class, tapi mata diorang pun world class. Especially lah untuk parents yang dah melabur banyak untuk anak-anak dia yang nak jadi player bola kan. Dah bayar kasut mahal, Ya betul. dah bayar akademi, betul. tapi diorang terlepas satu, penglihatan anak-anak diorang tu. So, kalau CR cara CR ni bermain dengan cara dia tengok macam mana defender tu bergerak. Dia punya hip tu dekat mana, dia nak gerak ke mana, ankle dia, lutut dia nak pergi ke mana kan. So awak bayangkan Messi ni, dia ada satu power, belah kanan tu lain, belah kiri lain. Awak rasa, korang rasa macam mana dia punya 3D mapping? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali kepada Sembang Krip Podcast. Lama kita cuti Adam? Ya, lama kan. So, sekarang ni kita dah start FIFA World Cup 2026. So ada 48 tim daripada seluruh dunia. Ada 104 perlawanan dan berkumpulnya 1248 player yang terbaik dalam dunia lah akan berkumpul dekat US, Canada dengan Mexico lah. So hari ni saya Aiman, Optometris Aiman daripada Haniza Optometri Nilai. Dan bersama saya, boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Adam, saya pun optometris juga, optometri nilai juga. So, saya boleh tu? Saya boleh tu. Kenapa kita bawa Adam? Sebab Adam ni dia minat dia dekat saya minat main bola lah. Main bola. Dulu ada ni ke dekat sekolah dulu ada main wakil sekolah ke? Yes, memang wakil. Memang wakil sekolah. So kita membawa orang yang tepat untuk episod kali ni. So kalau korang nak tahu player-player yang terkenal ni, contohnya Messi, Mbappe, Ronaldo, semua tu kan, diorang bukan setakat ada kaki yang world class, tapi mata diorang pun world class. So itulah kita nak buat podcast ni. Sebab benda ni kita buat benda ni untuk especially lah untuk parents yang dah melabur banyak untuk anak-anak dia yang nak jadi player bola kan. Dah bayar kasut mahal. Ya betul. Dah bayar akademi. Betul. Tapi diorang terlepas satu, penglihatan anak-anak diorang tu. So kalau kita terlepas sebab penglihatan ni, kita boleh menjejaskan prestasi diorang di dalam untuk main bola tu lah. Betul. So dalam podcast kali ni ada beberapa part kita akan bincang. So first part adalah pasal visual skill. Yang kedua adalah injury risk ataupun apa-apa yang kita kena alert lah pasal mata, and then adalah cara untuk kita improvekan kita punya visual skill tu sendiri. So Adam, boleh cerita sikit tak apa Adam punya pengalaman dalam bermain bola ni? So pengalaman saya main bola, saya tak adalah profesional macam apa orang kata player Malaysia ke tak. Saya just main biasa-biasa je. Tapi based on daripada pengalaman saya, for those yang macam saya ni, memang satu badan gerak, badan, tangan, oleh kaki semua bergerak, tapi most important thing mata kita juga. Kita guna benda tu paling most important lah. Cuba bayangkan kita main bola tanpa pelihatan yang jelas. Boleh bayangkan tak? Macam tu. So bila kita duk dribble bola, kita duk shoot apa semua, tapi penglihatan kita tak jelas. Kita tak dapat tengok lawan kita, kita tak dapat tengok kawan kita. Kita tak boleh, performance kita akan slightly drop tau bila kita punya vision tak bagus dekat situ. So ini bercakap based on real life pengalaman tau. So kita akan pergi kepada topik seterusnya. Adam, so sebelum kita nak start dulu, para pendengar podcast kita ni dia kena faham dulu lah. Kenapa vision ni penting? Macam Adam tadi ada cerita dah sikit-sikit kan. Betul. Saya rasa para pendengar pun bolehlah ada sedikit gambaran, tapi ni kita nak go in detail. Kenapa pentingnya visual skill ni untuk dalam gameplay bola tu lah. So just korang bayangkan bayangkan situasi. Contohlah playmaker kita bagi Luka Modric. Dia dapat bola. Dalam masa few second lah, maybe 1 ke 2 saat je, bayangkan ada 2 defender nak datang tackle dia. Dia pula nak kena scan satu padang tu nak pass ke mana. So dekat situ adalah pentingnya dari segi visual acuity lah. Maksudnya dia orang kena
nampak keseluruhan tu dengan sharp. Oh, Okay, tu satu. Sebab macam Adam cakap tadi lah, contohlah Luka Modric tu tiba-tiba mata dia teruk BA dia kan, kabur ke. Mungkinlah dia nampak kawan dia yang seorang dua yang dekat, tapi yang jauh dia tak nampak. Dia anggap itu adalah player lawan. So dekat situ diorang dah rugi peluang lah untuk menjaringkan gol. Okay. So next adalah dari segi spatial SPATIAL adalah keluasan lah, jarak lah, space tu kan. Spatial awareness ni penting sebab kalau ikutkan research, dia buat research tau, perbezaan antara player yang profesional dengan player-player amateur lah, player-player amatur. So kalau ikut research tu, player amateur ni dia punya habit bila nak main bola tu, dia akan ada, kita panggil dia narrowing lah. Dia peripheral narrowing, maksud dia fokus dekat bola sahaja. Yalah, nama pun main bola. Ya betul lah. Dia fokus pun dekat bola lah. Kalau defend tu pun dia tengok je bola tu pergi mana. Ini macam saya nak share sikit lah. Ni macam kita boleh compare orang yang macam kita sekolah dulu, waktu PJ dengan waktu orang yang main profesional. Kalau kita tengok waktu main PJ tu, bola kat situ, ada orang kejar kat situ. Tapi betul. Kalau orang yang orang kata yang profesional, tak, orang main chill santai, tapi orang punya special awareness tu better lah dekat situ. Yes. So kalau ikut research tu juga, kalau CR cara CR ni bermain, dia adalah kita panggil dia space creator. Maksud dia akan create space tu sendiri. Dengan cara dia tengok macam mana defender tu bergerak. Dia tak tengok bola sangat. Dia dah tahu dah bola tu dekat mana. Dia tahu bola tu nak pergi mana, tapi dia tengok. Contohlah defend tu, dia punya hip tu dekat mana, dia nak gerak mana, ankle dia, lutut dia nak pergi ke mana kan. So dekat situ dia dah tahu dah, maybe player ni nak ke kiri. Dia tahu dah, bola ni atas, nampak player tu nak ke kiri, dia lari belakang. Dia createkan space tu sendiri. Kalau dari segi Messi pula, kalau ikutkan research, Messi ni adalah kita panggil dia space exploiter. Macam mana pula tu? Exploiter. Exploiter ni maksudnya dia exploitkan space tu. Messi ni, macam saya cakap tadi, dia dah create, ada dalam 3D map. Dia dalam kepala otak dia. Contohlah, dia dah sampai dekat depan tu kan. Dia dah tengok pusing-pusing, dia dah tahu dah defend dekat mana. Dia dah boleh agak dah player tu nak pergi mana. So dia akan analyse space between player. Dia bukan analyse player, dia analyse space between player. No wonder lah kalau kita tengok gameplay dia ni kan. Dia banyak berjalan. Banyak berjalan Dia banyak berjalan apa semua. Dia banyak berjalan sebab dia tahu kat mana yang ruangan yang kosong. Sebab tu Messi ni pun kalau tengok dia pass memang power lah. Ya betul. Dia create assist dia tu bukan calang-calang. Memang kelas orang kata. Cumanya nak tengok lah teammate dia tu boleh baca tak minda dia. So itulah perbezaan dari segi special awareness lah. So Adam ada apa pun contoh lagi ke? Boleh. Saya next pula saya nak bagi tahu in term of kita punya mata ni juga dia kena ada 3D perception yang betul lah. Depth perception yang betul. Depth perception ni macam mana? Contoh dia boleh 3D mapping dia tu betul. Macam contoh Messi. Awak bayangkan Messi ni, dia ada satu power, belah kanan tu lain, belah kiri lain. Korang rasa macam mana dia punya 3D mapping? Obviously akan barai lah dekat situ. Betul. Lepas tu next pula kita punya reaction time. Mata kita pun ada reaction time. Same goes macam tangan kita juga. Kita ada reaction time apa kan. Maybe kita cakap, goalkeeper ni padu sebab dia punya reflex macam tu. Same goes kepada mata kita juga. Mata kita juga ada reaction time. So benda-benda ni penting untuk, bukan just untuk goalkeeper, tapi untuk defender, even midfielder ke attacker ke, semua benda-benda tu penting. So bila mana reaction time kita slow, so slow lah kita punya decision, especially bila main bola dekat situ lah. Lah macam kalau orang lain dah boleh goal lah. Tapi kalau kita as macam midfielder, kita lambat buat keputusan. Itu pun response time juga tu. Betul. Yelah, bayangkan dapat bola, tiba-tiba ada defender 3 orang kejar kat kita, mampus lah. Bila kita punya reaction time tak betul kat situ, kita punya next plan kita tu apa, jadi quite slow dekat situ. Benda tu boleh jejaskan kita punya performance lah bila main bola juga. So kita masuk je ke yang ni, which is visual skill lah. Alang tu kan. Sebab dari segi visual skill ni dia ada banyak. Macam tadi, kenapa daripada visual skill tu penting untuk player bola?
Sekarang kita nak tahu apa visual skill tu sendiri. Okay, so visual skill yang bagi saya yang paling nombor satu lah, paling penting, paling basic is visual acuity lah. Visual acuity ni kalau para pendengar nak tahu is dia punya tahap kejelasan. Paling basic lah, layman term dia adalah betapa jelasnya dia nak tengok jauh tu. Kalau dekat UK, US sana dia orang panggil dia 20/20. Okay, kalau dekat Malaysia general term kita pakai dia 6/6 lah. 6/6 maksudnya memang perfect. Macam tahap mata orang yang normal, dia boleh nampak lah. So kalau dia capai tahap 6/6 tu, maksudnya dia akan nampak jelas lah, tengok jauh. So kalau macam vision dia contoh 6/12, 6/18, kacau lah dia nak main bola. Betul. Bola tu dia, kalau contoh bola tu dekat atas, langit warna putih, bola tu pun warna putih, memang tak boleh tak nampak apalah cerita dia. Okay. So next is pasal peripheral vision. So kenapa peripheral vision ni penting? Sebabnya, okay, contohlah, kalau contoh Adam main bola kan, Adam mungkin dia tengah lari, tengah buat bola, tapi mungkin ada yang dekat tepi tu tengah lari nak tackle Adam. Betul. So benda tu pun dia kena perhatikan lah. Sebab dia nak berlari, tapi kalau mata dia bergerak, macam mana dia nak berlari ke depan? So peripheral vision ni adalah satu skill di mana kita punya awareness dekat bahagian tepi ni kena sensitif. Betul. Tak semua orang ada skill tu. So kalau world class punya dia punya awareness tu memang awareness macam tadi Aiman katakan Luka Modric, macam Messi tu. So kita boleh agak lah orang punya apa orang kata depth perception, apa ni, dia punya awareness tu sangat-sangat besar lah. So that's why orang punya performance better dekat situ. So benda macam tu dia bukanlah kata sehari dua hari boleh dapat, tak. Tak ada maknanya. Constant training apa semua baru dapat benda tu. Yes. So lepas tu kita nak tengok dekat dynamic visual track. Okay, maksudnya pergerakan mata tu nak mengikut bola tu lah, tracking. Kalau macam kita panggil dia istilah psychedelic dengan apa tu satu lagi? Psychedelic pursuit. Psychedelic dengan pursuit, betul. Pursuit tu adalah pergerakan mata kita lah, nak mengikut bola tu. Okay, so benda tu penting sebabnya kita nak track lah bola laju, especially untuk keeper lah. Kalau yang jenis slow tak tahu dah masuk dah. Bola bergerak je macam ni, kita tahu bola dah masuk dah kat situ. Okay, so next adalah kita nak change focus lah daripada jauh ke dekat lah. Jauh ke dekat. Benda ni penting, saya rasa mungkin untuk defender lah kot. Betul. Defender je lah, dia nak tengok striker, tapi dalam sama contohlah orang tu nak cross kan, dia nak tengok juga bola tu gimana, dia nak tengok striker dekat mana. So benda tu penting lah. And then eye feet coordination itu paling basic juga. Okay, coordination kaki dengan mata kena pada tahap yang betul-betul optimum. Sebabnya kalau contohlah tiba-tiba dia accident ke, dah lama tak guna kan, mesti coordination ke laut. Coordination akan ke laut lah. Selalunya kalau kes-kes macam ni, kita akan selalunya dorang, even player pun macam tu, dorang akan go for terapi juga to improve balik dorang punya motor skill tu lah balik, to gain balik dorang punya performance macam tu. Okay, so and then last one is 3D vision lah. 3D vision. 3D vision. Dia merangkup bawah binocular vision, merangkup bawah depth perception. Okay. Sebabnya bawah 3D vision ni 3D 3D ni biasanya kita lah manusia, sebab mata kita ada dua, satu kiri, satu kanan kan. So dalam kes macam ni penting 3D vision ni sebabnya untuk kita pastikan alignment mata kiri dengan kanan tu okey. Okay. Contohlah kita orang bayangkan mata Messi sebelah betul tengok bola, sebelah dia tengok kawan. Okay. Agak dia boleh betul tak anggarkan bola tu nak jatuh kat mana. Memang tak lah kan. So penting sebenarnya alignment. Sebab tu jarang kita nampak player bola ni mata dia juling. Mungkin ada, tapi saya tak rasa boleh sampai tahap ke world class punya player. Jarang sangat-sangat lah. Sebab benda ni semua effect on the gameplay. Kan? So and last one saya rasa yang mungkin ramai terlepas pandang adalah visual stamina. Visual stamina. Visual stamina, yes. Bukan badan je ada stamina. Yes, visual pun ada stamina. Okay, benda ni sebenarnya visual stamina ni bukan terpakai untuk orang yang
main bola je. Untuk kita punya yang daily activity pun terpakai jugalah. Okay. Okay. Saya bagi contoh. Contoh kalau orang tu dia ada masalah dari segi alignment ataupun mata dia mungkinlah dia punya visual performance tu bukan pada tahap bagus lah. Ataupun contohlah power dia 400 tapi dia pakai contact lens waktu nak main bola tu 200 je. Okay. 200. Okay. So dekat situ mata kita ni dia tetap akan cuba tahu untuk fokus. Dia keep on focusing juga. At one point dia jadi penat lah. Okay. So bila jadi penat, kita punya brain ni pun akan makan masa yang lama untuk buat keputusan. Okay. So benda tu kita nampak itu kalau dalam bola. Kalau in real life, biasanya benda ni kita nampak visual stamina ni untuk orang yang kerja office lah yang kita concernkan. Contoh, kalau kerja office dia tengok PC sampai maybe 8 jam sehari, okay? Dia tengok 8 jam sehari tanpa pakai cermin mata ataupun check mata yang optimum untuk kegunaan PC dia tu. Contohlah dia mungkin kalau nak tengok jauh power dia 200 tapi mungkin nak tengok PC power dia mungkin dalam 100.5 kan. So dia pakai je spek power 200 tu. Bila dia pakai spek power 200, mata dia tak optimize untuk buat kerja yang dekat tu. Jadi bila tak pakai power yang optimize, lama kelamaan biasanya towards the end of the day mata dia akan jadi penat lah. Dia akan jadi barai. Lepas tu jadilah silau lah apa benda lah kan. Benda tu dia boleh relate kepada benda lain kan. So kat sini nak cakap pentingnya juga BV ni kita ada satu case dulu Dam. Okay. Yang ini di-share lah oleh kita punya senior optom. Patient ni umur 26 tahun. 26 Dia memang player futsal lah. Futsal pun macam for fun lah. Still sport kan. Okay. So patient ni sebenarnya power spek yang dia pakai is mata kanan 200 kiri 400. Okay. Mata kanan 200 kiri 400 tapi yang diperlukan mata kanan 200 kiri tu 600. Diorang bagi sikit. Dia bukan. Maksudnya patient tu memang tak nak pakai yang power 600 tu. Dia tak selesa. Tak selesa. So keadaan ni kita panggil dia anisometropia. Okay. So sebelah power tinggi, sebelah power rendah. Okay. So bila terdapat perbezaan power yang tinggi macam tu, okay, patient memang kebanyakannya kalau pakai spek tak selesa. Dia kena pakai contact lens kan. Betul. So apa yang kita advise dekat customer is pakai contact lens, bagi power yang betul. Kita betulkan dia punya binocular vision dia. Sebab korang bayangkan okay, sebelah image tu dalam otak, sebelah ni sharp which is 200 tu. Tapi kalau dia pakai power yang 400, image tak sharp. So bila brain nak superimpose kan image tu, dia jadi pelik sikit lah. Tak cantik lah dia. Tak cantik lah. Otak tu pun jadi macam aduh, apa benda dia ni kan. Betul. Sebelah je lah, sebelah kabur. Lepas tu dah lama penat kepala otak. So selepas kita betulkan, lama-lama and then customer tu pun datang balik nak replenish dia punya contact lens. Dia cakap performance dia time main futsal naik banyak. Dia dah cakap dia dah lagi tepat dia punya shoot, tepat dia punya passing semua. Senang cerita dia punya performance tu much more better lah lepas kita bagi contact lens tu. Betul. Benda ni bukan korang bukan jangan ingat kena pakai contact lens je bagus tak dia punya key point dekat sini adalah kita betulkan dia punya BV, binocular vision dia. Okay. So dekat sini korang juga kena faham BV ni bukan untuk main bola saja macam saya cakap tadi, tapi untuk daily activity. Yes. Sebabnya especially untuk macam siapa lah, daily activity maybe pemandu lori, driver apa itu semua kan. lagi lah crucial. Sebab pemandu lori ni ialah dia bawa lori. Kau bayangkan sebelah mata boleh nampak 6.6, sebelah 6.18. Bahaya tu. Bahaya. Dia tak nampak yang sebelah kiri tu lebih sharp. Sebelah kanan dia nampak sharp. Kalau korang bayangkan lori dekat atas highway, tiba-tiba ada motor dekat sini, lori tu mungkin dalam side mirror tu ada sebenarnya motor tu, tapi sebabkan dia punya sebelah tu kabur, dia ada tendensi lah. Lagi satu bila dia punya vision macam tu pun dia punya depth perception pun akan drop sikit kan. Betul. Yang bahayanya bila driver kita kena agak jarak tau. Kita kena agak jarak.
So bayangkan bila kita tak boleh agak jarak dengan betul, so that's why kita ada kes-kes kemalangan apa semua benda-benda macam tu, tu agak bahayalah. That's why saya tekankan dekat sini, especially driver ataupun driver lori lah, especially kalau driver biasa tak apa, driver lori ni which is diorang bawa muatan tau. And driver lori ni selalunya diorang tak bawa muatan yang ala cika-cika je, tak, selalunya muatan yang berat. Puluh-puluh tan punya berat. So bila macam tu accident, diorang akan involve the whole orang dekat tepi belah lane belah kanan dan also belah kiri lah. So boleh bayangkan apa yang Aiman explain tadi tu, disebabkan power yang kita bagi tu sebelah karbo, okey, dia menyebabkan dia punya lebih besar dia punya causes dekat situ. Macam contoh kemalangan. Betul. Sangatlah bahayalah. Jadi kita just nak ingatkan juga untuk pemandu lori, bolehlah cek mata. Ya, betul. Okay? Cek mata penting. Okay. So tadi kita dah cerita pasal kepentingan visual skill semua tu kan. So sekarang ni kita nak fokus kepada masalah-masalah yang common. Masalah yang common. Yang ghost undetected lah, maksudnya untuk orang yang nak macam main bola. Benda ni crucial lah, maksudnya kita boleh detect and then kita boleh perbetulkan. Boleh ada cerita sikit tak? Okay, saya cerita sikit lah. So masalah mata yang standard is karbo lah. So karbo macam kita tahu ada karbo jauh, rabun jauh, rabun dekat pun ada, rabun dekat problem, ataupun kita panggil dia hyperop lah. Seterusnya pula rabun silau dekat situ. So macam biasa rabun jauh macam kita sedia maklum, kalau rabun jauh ni dia menyukarkan kita untuk tengok pandangan yang jauh lah. So especially bila kita main bola ni, okay, dekat okey, dari sini okey, tapi jauh kita nak score ni tapi tak nampak tiang gol, tak nampak kawan apa, semua benda-benda tu akan menyebabkan kita punya performance drop lah dekat situ. Next pula is rabun silau jugalah. So rabun silau ni bila kita tengok certain player ataupun certain object lah, kita tak nampak dia jelas sangat tau, kita just boleh agak, so benda tu dia macam berbayang sedikit. Okay, itu rabun silau lah. Next one is hyperop pula. So bila someone tu ada power hyperop, okay, mata dia akan cepat penat. Macam Aiman cakap tadi, kita perlu ubah fokus kita tu. Betul. Daripada jauh ke dekat. Sebab kita bukan tertumpu kepada satu distance saja. Kita also juga tumpu kepada dekat jugalah. Nak tengok bola, nak tengok jauh, nak tengok bola, nak tengok jauh. Betul dekat situ. Next one macam Aiman dah cover juga tadi, masalah BV lah. Macam misalignment mata apa dan sebagainya juga mengurangkan kita punya depth perception dekat situ. Yes. Peripheral vision tepi kita ni pun kita tak sedar lawan kita tu. Bila kita ada problem macam tu, kita tak sedar ada lawan kita. Kita duk dribble apa semua, tahu-tahu dah ada member tackle kita. So drop dekat situ lah, jatuh pula kita. So tak cantik lah mainan kita dekat situ. Betul. Next one, this one selalunya jadi bila mana kita main dekat condition yang panas sebenarnya, which is dry eye. Okay? So especially bila kita, contohlah sekarang ni banyak player-player Europe main dekat US, condition dia panas lah apa dekat sana kan, dia tak boleh adapt sangat lah kan, cuaca. Yes, betul dekat situ. So macam contoh dry eye, bila ada severe dry eye, mata akan jadi pedih. Okay, pedih, berair. So dua-dua ni benda ni jadi, so menyebabkan mata kita akan kabur lah, especially waktu panas macam tu. Yalah, kalau even main dekat Malaysia pun, player-player Malaysia kalau dah kering sangat kan, kita tak jadi cuaca juga, susah juga. Lepas tu jangan lupa juga poor contrast, maksudnya kontras sensitivity dia tu kurang dekat situ. Okay, so kita kena tahu bila kita main bola ni, kita main open space tau. Kita bukan macam main badminton, main futsal, benda tu indoor sebenarnya. Yang main peranan dekat situ is lighting dekat situ lah. Betul. Okay. So bila kita main dekat kawasan yang hujan, contoh kadang kita main dekat area bersalji ke apa ke, for someone yang ada poor contrast sensitivity, so macam mana kita nak tahu orang tu ada poor contrast sensitivity? Bila dia ada masalah rabun-rabun tadi tu lah, rabun jauh, rabun silang. So benda tu dia akan kurangkan sikit kita punya contrast sensitivity. So bila mana player tu bermain dekat, contoh dia main dekat area yang maybe berkabut sedikit ataupun waktu hujan ke, performance dia akan drop sebenarnya dekat situ. Patutlah macam kalau tengok macam gameplay bola tu kan. Sebab saya rasa macam setakat dia nak dribble bola dalam hujan, saya tak ada masalah. Betul. Tapi bila dia nak passing tu biasanya mesti akan macam ke laut sikit. Agak ke laut sikit kan. Sebab benda tu mengganggu kontras. Boleh jadi juga mengganggu sebenarnya. So maybe diorang tak perasan contrast sensitivity tu. Bila kita buat test untuk contrast sensitivity, ada tau test untuk buat check contrast sensitivity ni. Betul. Okay, so dia ada norm value dia. For someone yang
dia punya contraceptivity okay and everything's okay lah bila dia buat bersukan ke apa ke, especially macam contoh dia drive ni, kita relate sikit dekat daily activities, macam contoh dia drive kan, dia drive dekat area maybe berkabus, berceroboh sikit atau hujan, dia rasa okay je. For someone yang ada poor contraceptivity, agak bahaya juga dekat situ lah. Itu yang ada setengah orang drive ni, dia, kalau hujan dia akan takut dah buka sebenarnya. emergency bawa 20. Ya, betul-betul. Bahaya juga tu Bahaya, sebenarnya. yes, betul. Kalau contoh orang tengah laju, tiba yang belakang pun poor contraceptivity, tak nampak kereta dia slow, berlanggar. That's why lah ada benda-benda macam tu. Okay, kita jangan relatekan untuk bola saja, kita also relatekan benda ni untuk daily life activity juga. Benda ni semua related guys. Related. Vision ni, kalau korang tak ada vision, memang susah kau nak buat kerja seharian lah. Gimana aku terus jam kecederaan mata tu. Okay. So next one, tadi kita bercerita pasal contoh masalah-masalah mata yang common tau dekat situ. So macam contoh, bila kita tengah bermain bola juga, contoh ada something kecederaan mata yang berlaku dekat mata kita. Okay, korang perasan tak? Contoh, bila mana ada certain player tu, dia jadi benteng tau, dia jadi benteng. Bila free kick, lepas tu bola tu kena dekat mata dia. Okay, so bila kena dekat mata dia, referee akan automatically akan stop the gameplay sebenarnya. Akan cuba tanya. Yes. So memang ikut rule dia lah. Yes, betul. Diorang akan tanya player tu macam mana, okay tak condition dia apa semua. Sebab bila ada injury macam ni, diorang akan letak player tu dekat tepi and then diorang akan buat slightly test yang macam kita buat juga. Suluh lampu tu lah. Yes, betul macam tu. Okay. So sebabnya bila ada bila bola ada hentakan dekat mata kita ni, boleh jadi simptom-simptom yang normal lah selalu jadi. Mungkin diorang akan rasa macam kabur seketika, ataupun diorang akan ada vision loss buat sementara waktu. Benda tu kalau jadi seketika, sekejap saja, it's normal lah. Sebab ni dia biasa, sebab ada gangguan pada saraf otak lah. So ada gelombang hentaman yang kuat, so dia akan kacau sikit area retina tu. Okay, tapi vision dia still boleh back to normal jugalah. Itu untuk yang case yang normal sajalah. Cuba bayangkan kalau CR7 yang shoot bola tu, okay, kena dekat muka kita. Okay, kuat sangat tu. So pengsan terus. Ya, kita takut nanti. Kita takut contoh is macam tadi tu, brother-brother tu dia main dekat level amateur sajalah. Member shoot bola kena dekat muka dia. Loss of vision kejap je. Dia macam klik-klik kejap, dia boleh gain balik vision dia. Okay, kita bayangkan bila contoh CR7 shoot bola tu kena dekat muka kita, mesti kena check balik sebab takut apa, contoh ada pendarahan dekat dalam mata kita. We call is hyphema. Yelah, diorang shoot pula berapa ratus kilometer sejam bola tu pergi kan. Memang padu gila diorang punya shooting tu. So benda-benda tu kena check sebenarnya. Kita takut ada pendarahan dalaman dekat mata lah. Okay? Betul. Sebab bila ada saluran darah dalam mata tu pecah, darah ni terkumpul. Bila dia terkumpul dekat area kita punya laluan cahaya dekat situ. Okay? Membuat mata kita tu dekat situ ada vision kita tak berapa cantik dekat situ lah. Dia bengkak dekat situ dah kan. Yes, betul. And then untuk case macam ni kita perlu urgency. Kenapa? Sebab darah yang terkumpul tu boleh increase kita punya pressure dalam mata sebenarnya. Betul. Macam tu. Dan satu penting, contohlah kena terbola okay. Ni kira macam first aid lah. First aid. Ni juga emergency. Kalau korang kena bola, jangan gosok mata itu waktu tu. Betul. Jangan gosok, okay? Itu penting. Ataupun contohlah, korang main dekat tahap international, tiba-tiba ada penonton baling kayu ke apa. Okay. Termasuk dalam mata, yang paling penting, jangan cabut. Jangan cabut waktu tu. Jangan gosok. So, kalau korang gosok, benda tu akan lagi worse dari ni lah. Situation lah. Betul. Okay? So banyak sebenarnya benda-benda yang boleh lead kepada drop performance lah waktu main bola ni kan. Main bola juga tu. And then benda tu pula kebanyakannya boleh improve just dengan hanya check mata kan. Betul. So kepada ibu bapa di luar sana, kalau nak anak-anak tu perform at 100% punya capacity diorang, nak salahkan dia punya potential tu, at least datang check mata. Buat yang kita panggil dia full BV punya prosedur. Dekat situ kita boleh nampak lah tahap penglihatan anak-anak anda semua dekat mana. Kalau ada part yang kurang-kurang, maybe kita boleh go for terapi. Betul. So kita nak masuk ke next point juga ni, which is terapi. Terapi ni, vision terapi ni
antara kita macam panggil as a tools lah untuk kita improvekan visual skill tu. Okay, tapi disclaimer awal-awal untuk ibu bapa, untuk para pendengar, okay, vision therapy ni is a tool untuk improve visual skill, not to reduce your power. Dia tak boleh kurangkan refractive error. Contoh, power korang 150. Korang pergilah 100 jenis vision therapy punya kelas pun, okay, sesi pun, dia tak boleh kurangkan sampai jadi kosong. Yang boleh buat kurangkan power ni LASIK je. Basic betul. Okay. So dekat situ korang kena faham lah apa kita punya objektif untuk vision therapy ni lah. Which is untuk improvekan visual skill, especially kepada semua-semua yang bersukan. Sebab saya rasa yang kita bincang ni bukan terpakai untuk bola saja kan. Betul. Untuk badminton, untuk apa lagi yang laju pingpong. Pingpong lagi lah. Tu tak payah cakap. Nak kena tengok bola tu laju. So benda-benda ni terpakai untuk semua atlet-atlet di luar sana lah. Okay. Even atlet e-sport pun penting. Dia nak tengok tu, kena pastikan dia punya accommodation dia okay. Okay, make sense. Visual skill ni semuanya untuk semua jenis sport, termasuk e-sport. E-sport juga okay. So tapi dia tak boleh kurangkan rambut lah. Okay. So antara yang terapi ataupun training yang kita boleh buat adalah, yang first adalah kita panggil dia ball tracking drill, which is simple. Kita ikatkan bola dekat tadi, and then kita gerakkan lah bola tu, and then ikut pergerakan bola tu menggunakan mata saja. And then keep on increasing lah the speed. So lagi laju kita dapat ikut, lagi bagus lah in real life punya performance. Okay. So next is kalau ni pula kita nak increase kita punya peripheral vision ni, selalunya kita ada terapi lah, which is kita akan letak satu point, titik macam tu, dot kita macam tu, dan kita cuba determine apa yang ada dekat tepi kita ni lah. For example, kalau ada satu image kan, macam contoh kita fokus kat sini, lepas tu kita suruh member ke apa ke kan, show satu image kat area tepi kita ni, suruh teka image tu apa. So benda-benda macam tu kita boleh increase kita punya peripheral vision sebenarnya. So benda tu sama jugalah, increase in real life punya performance lah waktu nak buat sport. In fact, kalau kita punya daily activity pun bagus. Contoh macam nak driving kan, mungkin kenderaan sebelah tu laju, ataupun dia tak dapat nak control brake ke apa, tapi kalau kita punya peripheral awareness tu bagus, kita dah boleh detect awal lah. Tak perlulah kita nak tengok side mirror tu baru nampak kereta tu. Okay. So next, yang terakhir apa dah? Yang terakhir pula yang ini pula eye foot coordination lah. Yang ni dia mau kepada berkaitan dengan bila kita main bola lah sebenarnya. Contoh kalau dekat training pun, sekarang training dia bukan lagi training yang sama daripada 20 tahun lepas. So diorang cuba upgrade lagi diorang punya training tu lah. So basically diorang cuba train kita punya eye awareness ni, kita punya mata ni, dan include juga sekali dengan kita punya feet jugalah untuk increase kita punya performance bila main bola. So for example, satu yang saya pernah training dulu is which is diorang akan ada sedia dua color, paper color lah, merah dengan biru. So merah ni, bila dia show warna merah, awak kena bawa bola ke arah sini. Bila biru pula awak kena lari ke arah sini. So macam tu. So diorang increase awak punya eye foot coordination dekat situ lah. Macam tu training tu. Yes, for masa first time buat tu memang ramai yang ikut sikit lah. Ramai fail sebenarnya. Ya betul. Even saya pun first time macam susah sangat nak buat ni. Tapi as long kita buat keep on practice, benda tu dia akan improve lah. Sebenarnya kita rasa training tu macam benda ni sebenarnya apa yang kita buat ni, cumanya bila kita buat benda tu kita punya reaction lagi lebih better lah. Reaction time tu pun makin improve lah. Yes, betul. So macam contoh kita daripada body language player tu pun kita dah tahu member ni nak gerak ke sini, so kita punya reaction nak block dia punya bola tu cepat je. Macam tu. So benda-benda macam tu sebenarnya dia bukan saja orang kata improve kita punya ni, improve all the things kita punya, especially dalam daily activities kita lah. Sebab itulah biasanya atlet-atlet ni diorang in real life pun sangat-sangat aktif lah kan. Very healthy lifestyle. So biasanya kalau dia dah perform in sports, biasanya in real life pun diorang akan setakat nak buat daily activity sangat perfect lah. Okay. Jadi
itu semua antara terapi ataupun training yang anda semua boleh lakukan. Lagipun siapa yang dah, contoh parents hantar anak pergi akademi, mungkin ada lah kot integrated dalam dia punya training tu kan. Betul. Tapi yang paling penting tu lah, yang first tu, yang saya cakap tadi, visual acuity. Selagi tak betulkan yang tu, selagi tu dia akan kacau. Buatlah training, pergi hantar dengan CR ke Ronaldo, tapi vision anak 660 both eye. Memang ke laut. Memang takkan improve. Memang takkan improve. Okay. Sebab dia orang nak tengok muka Messi dengan Ronaldo tu pun tak nampak. Tak nampak, betul. Okay. Jadi untuk kepada semua pendengar, bolehlah sharekan apa yang kita share hari ni dekat semua yang penggemar ataupun peminat sukan bola. So ini pandangan daripada sudut-sudut saintifik lah, especially bahagian mata. Just nak share satu info yang saya rasa agak menarik. Disebabkan diorang punya dia punya response time diorang sangat tinggi, spatial awareness sangat tinggi kan. Player bola ni ataupun mana-mana sukan, atlet ni, kita akan panggil satu istilah ni quiet eye tau. Quiet eye. Quiet eyes. Quiet eyes ni adalah satu fenomena di mana dalam masa 100 milisecond ke 3 second before dia nak buat suatu action tu, contohlah macam CR, dia nak shoot free kick, okay? Ataupun Messi nak shoot free kick, 3 second before dia nak shoot bola tu, dia punya visual awareness tu sangat tinggi, very heightened punya sense lah. Maksudnya dia akan nampak every millisecond tu dia akan macam stretch tau. Waktu tu dia tengok bola tu, dia tak dengar pun keadaan sekeliling. Macam tu. Dia akan block semua noise semua, so that dia boleh shoot tu with 100% punya accuracy lah. Player basketball. Dia quiet eye tu sebab waktu tu mata dia akan tengok dekat goals yang dia nak capai tu lah. Contoh dia tengok bola je, okay, dia akan rasa macam waktu tu bergerak slow je waktu tu. Contohlah dia dah dapat bola, dia nak shoot ni, maybe player dah bekerja dekat dia kan ni. Waktu tu kalau dia betul in the zone, siapa-siapa yang ada dengar pasal scientific punya sport ni, dia ada satu istilah kita panggil dia in the zone jugalah. Okay. Pernah dengar? Mungkin Adam pernah rasa juga waktu tengah main tu, tiba-tiba Adam buat semua benda menjadi. Gelecek semua orang lepas. Itu kita panggil tu in the zone lah. In the zone. Zone tu waktu tu adalah kita panggil satu flow, which is kita punya mental state dengan kita punya physical punya state 100%. Mungkin inilah maksudnya kita dah boleh tahu dah apa orang nak buat semua. So waktu itulah untuk Messi dengan Ronaldo, dia orang lagi lah selalu in the zone tu. So quiet eyes tu adalah satu istilah lah. So bagi saya benda tu quite interesting, sebab berkait dengan mata juga. Dia pandangan dia waktu tu, dia rasa mata tu berjalan dengan perlahan. So quiet eyes lah. Okay. So Adam, kita dah sampai ke penghujung kita punya podcast. So mungkin untuk pendengar luar sana, banyaklah ilmu yang kita dapat hari ni kan. So just nak ingatkan beberapa message yang korang boleh bawa balik rumah, boleh keep on ni lah. Kalau ada yang boleh korang praktiskan, which is yang first adalah check mata regularly. Kenapa Dam check mata regularly? Check mata regularly. So kita kena check lah mata regularly sebab kita tak tahu, maybe tahun ni kita tak ada power. Check betul. Tak ada power, tak ada masalah pun dekat mata kita. Tapi bila next year kita double check lagi, tiba-tiba ada pula masalah-masalah lain. Mungkin bukan power, mungkin masalah BV, masalah masal mata dan sebagainya. Kita tak tahu lah dekat situ. So pentingnya kita nak pastikan vision kita ni at the peak performance lah. Betul. Cuba korang bayangkan CR ataupun Messi tu, malam sebelum dia main tu, dia pergi bantai main ML sampai 3 pagi, tak cukup tidur. Betul. Lepas tu tengok handphone banyak, confirm mata dia orang penat. Nak main pun dia punya performance pun akan drop lah. Okay. And then another one, just korang nak pastikan parents alert lah. So kalau macam contoh tiba-tiba performance
anak-anak kita ni, tak kisahlah dari segi sports, dari segi even education juga, pembelajaran. Kalau tiba-tiba drop tanpa ada macam penjelasan yang kukuh. Contoh, kalau sport tu maybe lah kaki dia sakit ke bengkak ke apa, tu logik lah. Contoh tiba-tiba okay, kasut dah beli mahal, cantik apa semua, dia punya fizikal pun elok, cantik, tapi mungkin tak ni juga, mungkin ada masalah dari segi vision maybe the cause. Dari segi pembelajaran pun sama. Contohlah, budak tu sebenarnya kalau dekat rumah okey je baca buku, tapi kenapa dekat sekolah dia punya result dia drop semua kan. So mungkin disebabkan vision lah, mungkin dia tak nampak apa yang cikgu mengajar dalam kelas tu. Okay, alright. So jadi ada apa-apa message ke nak share Mesej daripada saya yang paling saya tekankan sekali ni is apa yang kita cuba share dekat sini is just not force untuk bola saja atau performance untuk atlet ke apa dan sebagainya. Ia untuk daily activities kita, okay? So mata kita ni is a sense yang paling penting sebenarnya. So without the sense of mata kita ni, dia akan restrict all kita punya daily activities tau. So jaga mata sebaiknya. So anything happen ke, ada performance drop ke, kabur, even slightly kabur pun, atau ada benda-benda lain, even migraine pun boleh cause by mata kita sebenarnya. Betul tu. Okay. So dekat situ korang boleh datangkan Nizam Optometric ni untuk kita buat full eye check up dekat situ. So full eye check up kita akan check dari segi power, kesihatan depan mata dan belakang mata juga. And also apa lagi servis yang kita akan provide kita dekat pun sini? ada yang paling penting tadi dah, BV assessment, binocular vision assessment. Macam-macam jenis test kita akan buat dari segi alignment mata, dari segi daya fokus mata. So benda tu memang kita check thoroughly, very detail punya test. Kita dapat tengoklah kesihatan mata kita secara keseluruhan. Okay. Jadi kepada semua pendengar, okay, boleh share kepada kawan-kawan yang suka main bola ataupun yang suka tengok bola ni, and then kepada parents-parents yang ada anak diorang yang main bola. Ataupun secara general lah, share lah kepada kawan-kawan anda semua kalau anda rasa podcast kami ni bermanfaat. Okay, itu sahaja daripada kami. Okay, that's all. Terima kasih sehingga kita berjumpa di episod Sembang Clear yang seterusnya. Okay, bye. Bye guys. Assalamualaikum.